Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingat hari ni aku nak bawa family aku berjalan. Aku ingat merancangnya pergi ke Semporna lah. Pada sesiapa yang tak tahu, Semporna ni berada dekat Sabah. Semporna dekat Sabah. Kalau korang naik flight turun ke Tawau, boleh lah. Daripada Tawau ni lebih kurang dalam 2 jam perjalanan nak pergi ke Semporna. Dek, kita nak pergi mana ni? Dek, nak pergi mana? Nak pergi mana, Mak? Barang-barang aku dah bawa dah sebenarnya. Naik kereta, dah bawa letak ke kereta dah. Cuma aku tinggal nak bawa beberapa barang je lah. Macam ni ada back camera aku dengan phone stabilizer lah. The next day. Aku tak sempat nak review semalam pasal tempat tinggal kita orang ni. Sebab kita orang sampai semalam pun dah dekat-dekat maghrib, pukul 5.30 tu baru sampai. Jadi tak sempat nak ambil gambar, nak ambil video pun, semua masing-masing dah penat. Jadi pagi ni kita orang pergi sarapan dulu. Sebab dia memang dah sediakan sarapan. So nanti kita orang ambil sikit lah gambar-gambar yang dekat area-area sini. Shoot sikit video berkaitan dengan tempat tinggal ni. Nanti tunjukkan ke korang untuk bilik ni aku dapat dalam 200 satu malam. Kalau dalam Agoda lah, kalau dalam Agoda dalam 200 lebih. Tapi kalau korang terus direct pergi walk in, dia terus bagi yang murah lah. Dan ni keadaan bilik dia. Dia ada 2 tingkat. Dia ada 2 tingkat. Atas tu untuk katil lah, untuk tempat tidur. Yang bawah ni tempat macam kira ruang tamu korang lah. Ruang tamu, ada TV, lepas tu dia ada dia punya sofa. Itu tandas dia. Dia bagi tandas juga. Memang bagi tandas. Tapi boleh tahan lah, besar juga tandas dia. Puas hati lah kalau nak tidur dalam tandas pun tak apa, boleh. Tak ada masalah. Ini view dalam, daripada dalam dia lah. Luar dia yang macam cendawan, bentuk cendawan tu. Kat sini dia macam ada macam-macam jenis dia. Yang bentuk cendawan ni ada juga yang macam bilik yang biasa kita duduk tu pun ada. So korang boleh pilih yang mana. Tapi macam kita orang pilih yang cendawan ni lah, nak rasa macam kelainan sikit. Kalau kita tengok kan, luar dia nampak kecil tapi dalam dia sebenarnya dia luas. Tu yang bestnya kat mushroom ni. Yang ini tempat tidur dia dekat bahagian atas. Cuma kepala kita kena menunduk sikit lah sebab dia sampai ke atap dia kan. Jadi kalau kita bawa budak kecil ni, so kena hati-hati sebab tangga dia curam. Takut budak-budak ni terjatuh ke bawah ke apa ke. Tapi kalau kau datang dengan kawan-kawan, so tak ada masalah lah. Malam tu kita orang rasa lapar. Aku pun google lah nak tengok tempat apa yang best nak makan dekat Semporna ni. Jadi aku jumpa tempat ni, Terowong Street. Memang banyak gila kedai makan dia. Dia bukan ada kedai makan je, dia ada macam buka macam bazar-bazar lah kat situ. Jadi tempat dia pun cantik. Kau tengok berlampu-lampu ni, kalau kat Shah Alam tu lebih kurang macam ICT lah.
Okey, esoknya pula kita orang pergi ke Pakalangan Bay. Pakalangan Bay ni memang sesuai sangat tempat dia untuk korang chill-chill dengan member korang ke, lepak-lepak dengan family korang ke, sebab dia memang ada sediakan tempat ataupun pondok untuk korang buat barbecue ke. Macam ni kalau kita tengok ada payung, diorang boleh lepak-lepak, boleh tempat untuk mengambil gambar apa semua. Memang santai lah tempat ni. Cuma masa kita orang datang ni, air laut dia tengah surut lah. Jadi kering. Kalau tengok kat sini nampak dia kering je kan. Jadi tak berapa nak ni sangat lah, tak berapa nak cantik sangat dunia pemandangan dia. Tapi tak apa, sebab banyak tempat lipat yang korang boleh duduk kat sini, duduk sama-sama dengan family korang, dengan member-member korang. The next day. Okey, besoknya pula kita orang tukar tempat tinggal kita orang stay di Dragon Inn Floating Resort. Okay, Dragon Inn ni dia terletak betul-betul dekat Pekan Semporna. Memang betul-betul sebelah dengan JT umum untuk kita pergi ke pulau-pulau, naik boat untuk pergi ke pulau-pulau tu lah. Kalau tak silap aku, satu malam ni lebih kurang dalam 200 lebih lah. Itu pun tengok kepada keadaan dia macam mana. Okay, hari ni saya berada di Dragon Inn Floating Resort, di betul-betul di Pekan Semporna, bersebelahan dengan JT umum. JT umum untuk kita pergi ke pulau-pulau lah. Sebab hari ni, pagi ni kami akan pergi ke 3 pulau. Yang pertama Pulau Bohe Dulang, kemudian Pulau Mantabuan dan juga Pulau Sibuan. Punya boleh nampak bot. Sebab dia memang betul-betul di dekat dengan JT umum dia untuk membawa pelancong-pelancong ke pulau-pulau. Jadi kami punya perjalanan dijangka jam 8.30 pagi. Saya try kontak dengan orang tu dulu. Nanti video untuk berkaitan dengan pulau-pulau tu saya akan tunjukkan kepada semualah. Okey. Ciao. Okey, ini adalah pandangan luar Dragon Inn Resort. Okey, kalau kita tengok memang bilik dia memang atas air. Lepas tu kalau tengok depan tu, ini adalah dia punya JT umum lah, yang membawa penumpang-penumpang untuk pergi ke pulau-pulau. Tapi kita orang tak nak parking kereta kat sana, jadi kita orang jalan kaki. Sebab memang parking kereta memang sangat-sangat terhad, susah untuk kita cari parking. Elok kita jalan kaki je. Lepas tu yang ini, inilah boatman yang akan bawa kami ke pulau-pulau tu nanti.
Okey, pulau pertama yang kita orang pergi adalah Pulau Bohedulang. Okey, sampai-sampai sini memang ramai betul orang, memang ramai gila. Dan sampai-sampai ni kita kena daftar dulu dekat dia punya pondok tu, nanti boatman korang yang akan settlekan apa semua. Dan kalau kau tengok dia punya keadaan sekeliling dia memang cantik gila. Air dia pun memang jernih, kau-kau punya jernih. Dan kalau ikutkan Bohedulang ni, kalau kita nak pergi, kita boleh mendaki. Tapi kita orang datang ni, kita orang tak mendaki lah. Sebab kita orang datang sekali dengan budak kecil, dengan ada orang tua juga. Jadi ada yang tak larat untuk naik ke atas. Lepas tu pakaian kita orang pun tak sesuai sebab kita orang tak pakai kasut. Jadi kita orang decide untuk stay dekat bawah je lah, ambil gambar dekat bawah-bawah ni je. Kalau kita tengok sekeliling nampak itu tangga nak pergi naik ke atas tu lah. Dia punya bukit itu tinggi, kalau tak silap dalam 600 meter macam tu lah. Pulau kedua yang kita orang pergi adalah Pulau Mantabuan. Pulau Mantabuan ni kalau kita tengok dia macam pulau yang simple je lah. Dia tak ada apa-apa sangat tarikan dia. Cuma dia punya air dia memang jernih gila. Kalau korang tengok pasir dia memang putih, cantik. Air dia ni kalau aku rasa kalau kita buat dinding rumah boleh nampak jiran sebelah ni. Kat sini sesuai untuk siapa-siapa yang nak ambil gambar ke ataupun nak buat video ke dekat kawasan ni. Sebab masa kita orang pergi ni memang orang pun tak ramai lagi. So memang kita orang je lah yang ambil gambar, yang buat video apa semua yang sakan dekat sini ni. Pulau last yang kita orang pergi adalah Pulau Sibuan. Pulau Sibuan ni kalau korang tengok, ya Allah, memang cantik ya amat. Cuma masa kita orang pergi ni sepatutnya kita orang kena snorkeling, tapi sebabkan kawasan kita orang nak snorkeling tu ombak dia kuat, jadi orang boatman tu dia kata kita cuma boleh mandi ataupun snorkeling kat tepi-tepi Pulau Sibuan ni je lah. Jadi ni dia punya kawasan, dia punya tempat lah untuk kita mandi-manda ke atau kita nak snorkeling ke. Snorkeling memang dah dibagi sekali dengan dia punya, sekali dengan package boat tu lah. Itu sahajalah perjalanan kami di Semporna. Jadi siapa-siapa yang berminat bolehlah datang ke Semporna Sabah. Tak payah kita pergi luar negara, dalam Malaysia pun ada. Jadi kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.